Okay guys, kereta ini sesiapa yang berani, player-player yang berani nak simpan kereta ni, mari silakan. Kereta ini adalah kereta Evo 8.5 MR 1000 horsepower. Berapa horsepower? low boost 600, high boost 800. Low boost 600, high boost 800. Ada NOS, ada metanol, ada etanol, ada mentol dekat dalam. Aku mari tunjuk bagi korang dia punya engine. Ini 5 cylinder minus 1. Okay, 5 cylinder minus 1. Dalam ada 5 piston tolak 1. So dia dah convert semua. Ada 2 apa dia tu? Blow off valve. Bunyi exhaust macam Pak Ali tengah berak. Steam. Pro. Ini pro. Harga nak letak. Wah. Tengok. Bunyi exhaust macam Pak Abu tengah berak. Kereta ini nak lepas 285k. Sesiapa yang berani, sila mai tengok. Bukan senang-senang nak cari Evo 9 minus 0.5 Evo 8.5. Kereta yang macam ni, lagi-lagi warna merah ni. Dia macam itu Tokyo Drift. Ding 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 ding. So ini semua tak ada barang congkek-congkek, tak ada. Semua ori Jepun. TE37SL Brembo pun sudah tukar. Korang tengok dalam, dia pakai links bukan itu ciplak-ciplak punya meter Meter 5 biji. Brotherhood 5 beradik. Meter Defi. Dalam condition memang mantap. Langsung tak ada habuk. 4 pintu. Aku ingatkan Evo 8.5 ni 2 pintu. Condition memang cantik gila babai. Manual 8 speed. 6 speed. Tengok. Sesiapa yang bukan kaki manual memang tak boleh bawa macam dia. Sebab dia tak tahu bawa. Lagi-lagi racing clutch. Ini license tak ada manual, auto saja. So kereta ini seat pun cantik. Tengok. Seat ini dia bukan Riraco Seat ini dia Recaro. Korang tengok dia punya badge. Lancau Evolution MR. Okay. Sini punya condition pun semua macam baru. Tengok, macam baru. Beli kereta free iPhone. Okay. So kereta ini owner nak jual disebabkan owner sekarang ini dah kena tangkap pergi Cambodia. Dia sudah hilang. Beli kereta free iPhone. Nah, iPhone free. Thank you. Terima kasih. Free. Okay. Ingat korang tengok dia punya side mirror cantik. Door visor datang daripada Mitsubishi original. Memang well maintained. Tome exhaust memang susah nak dapat. Undercarriage semua lagi tak perlu cakap guys. Dia punya undercarriage macam tak perlu cuci. Sangat-sangat bersih. Kereta ini jarang bawa. Buat siap-siap cantik-cantik, parking saja. Kenapa? Betul-betul serius. Adrian mau bagi tahu kenapa dia nak jual. Sebab setengah orang dia memang akan boring nak tukar kereta. Dia memang akan tukar kereta yang lain. Mungkin dah ada family, mungkin nak lebih comfort, kita tak tahu. So kalau korang berminat, mungkin boleh nego.
korang DM, email Adrian. Okay, 8.5 ah, Lancer 8.5. Tengok Carbing ini pun dah berapa ribu dah. Dalam stroker lagi. Intake pun sudah tukar. Ini intake sudah tukar. Manifold tukar. Korang tengok, ni banana sudah tukar. Koyo red. Lagi dia punya apa, siap ada intercooler. Intercooler pun sudah tukar. 0 to 100 hamparan semua sudah custom siap-siap. Apa lagi korang nak? Kurus, sederhana, gemuk, duduk pun selesa, naik kereta pun selesa. Jom kita pergi test. Let's go. Sumimasen. すみません。やるよ。立ちますよ。エコンテレスが。これどこでテスコはいはい。テスコラザダ。テスコラザダジャスコイオンバンダレです。 Cuma lotus sebenarnya. じゃないオートでメヌです。 Nenoでポンツ Haji. Loku. ログで6時。 Loku dia. や6ギア。6ギアクラッシュ。 Kau tengok nak gaijin. 外人。 Contoh seat belt kau dah dah. シベルで。セーフティーパス。セーフティーパス。 Seat belt pun nampak macam baru. Tengok. Seat belt macam baru. Bau Jepun. High cam. Sangat-sangat high cam. Low boost 600 horse. High boost 800. So dia punya clutch ni, dia clutch loceng lah. Kering-kering. Kering-kering o-ring. Okay. Ni pun kereta orang, kita pun jangan bawa laju-laju lah. Right. Jangan bawa laju-laju. Sebab kereta ni dia nak jual. So kita kena take care of it. Take care of it. A few moments later. Oh my god. Steady, mantap, abu. So kereta ini sekali boost straight dah. Straight. Tengok ah. Aku belum tekan semua lagi tau, sedikit sahaja. Sikit-sikit dia dah nak mampu full macam ni. G-force dia memang best, mantap. G-force dia memang best. Lepas tu korang kalau tak nak pakai metanol, actually senang saja. Metanol dia depends on boosting korang, dia akan keluar metanol sendiri. Selain metanol, kereta ini RON 100. Korang boleh tune low horsepower sedikit. It's okay. Sebab kereta ini dia 5 cylinder minus 1 cylinder. Dia setting cun-cun, intercooler besar, turbo besar, wastegate dia pakai 2 biji. So kereta ini dia boleh pergi low boost saja sudah 600 horsepower. High boost lagi-lagi lah. Okay, so kereta ini korang boleh set di antara 500 horsepower dah cukup. Dan dia memang tahan. Sebab dia punya forged piston semua dia dah buat siap-siap. Betul, serius nak jual kereta ni. So dia suruh Adrian datang untuk review. Steering pun miss you baby. Steering steering ini miss you baby babe. Memang betul-betul miss you baby. Korang tengok sini kan, dia macam itu Momo punya. Momo di Momo. Tengok Momo. Momo. Okay. Olitino. So ini dia punya horn button macam ni. Sini Skarabenz Fibrous. Okay, ni bukan carbon fiber. Skarabenz Fibrous. Dia tahan, not bad. Nah, you turn lah. Ethan. Okay. Oh, I just do it. You understand, right? Yeah. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Yeah. Mercedes cars. You know, bumper. Stupid. Tengok ah, tengok. G4.
kedai ni kalau korang nak drift lah, macam Tokyo Drift kan. Deng, deng, Tapi deng, dia deng. 4 wheel lah, korang kena ingat lah, Evo 4 wheel. Evo kalau orang nak jual kepada korang, dia cakap 5 wheel tu tipu lah. Okay, Evo 4 wheel drive, power of dream. Power of dream. Yes. Sekarang ni kita balik kedai. Alright, mantap.